Assalamualaikum dan hai semua. Saya Safira Dan saya Diasha. Kami dari Sejati Production. Hari ini sekolah kami mengadakan pelancaran program Mentor-Menti peringkat sekolah. Program Mentor-Menti ini dilaksanakan untuk mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Jom kita saksikan pelancaran program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan Hafiza. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya beberapa soalan? Boleh, apa salahnya? Apakah kepentingan Mentor-Menti dalam perkembangan dan kesejahteraan murid? Okey, di sini cikgu boleh bagikan kepada 3. Okey, pertama ialah tentang membina keyakinan diri antara mentor dan mentee. Yang kedua ialah mewujudkan hubungan kekeluargaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang ketiga ialah membina semangat untuk caring pada mentee yang ada masalah dengan kerjasama daripada mentor-mentor yang memberi mereka panduan dan bimbingan. Terima Itu kasih saja. Puan Hafiza. Sama. Itu saja program hari ini. Bye!